Polis membuka siasatan dalaman susulan penularan satu rakaman video di media sosial yang mendakwa seorang anggota mengambil wang daripada seorang lelaki dalam satu kejadian yang belum dapat dipastikan. Ketua Polis Daerah Ipoh memaklumkan bahawa pihaknya telah mengambil perhatian terhadap video berdurasi 47 saat itu dan menjalankan penelitian awal bagi mengenal pasti kesahihan maklumat yang tersebar. Menurut beliau, siasatan awal mendapati sebuah kenderaan jenis MPV dengan tanda panggilan PK56 yang dipaparkan dalam video berkenaan didaftarkan di bawah kontingen Perak dan berada dalam pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh. Walau bagaimanapun, lokasi sebenar kejadian serta identiti individu yang terlibat masih dalam proses pengesahan lanjut. Pihak polis menegaskan bahawa siasatan akan dijalankan secara telus, rapi dan adil. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi sehingga siasatan selesai. Wahai Mama, tolong standby. Rezeki kita sudah sampai. Aku ulu, kau capai. Tinggalkan jangan selesai. Pulut dekat. Ni Dato'. Ni dia. Pulut ada. Agak titik. Conggang ai cong. Telur putih halal pula.